Steak hitam, kedai kampung je, tapi ramai orang. Ini yang 400 gram tu. Mana nak dapat Wagyu steak 400 gram RM48 je. Betul tak bang? Betul. Kadang-kadang bila makan steak terkena yang liat macam chewing gum kan. Steak kat sini memang wheat. Lembut, juicy. Yang penting harga dia murah, rasa dia mahal. Seriously sedap. Kita orang recommend korang try. Kambing selungguk dia pun tak nak kalah. Portion macam ni RM25 je. Mana nak dapat? Dia salut lamb tu dengan pepper. Rasa dia pun just nice, tak kering. Sos black pepper dia pun sedap. Layan. Nak yang lagi simple tapi mengenyangkan, boleh try yang ini. Double patty dilimpahi dengan barbecue dan green mayo sauce. Daging dia smash nipis, tepi rangup dalam juicy. Rasa klasik tapi padu. Kita orang juga try loaded fries yang baru RM9 je ni. Atas dia tu dilimpahi dengan sos cheese, chili sauce, signature mayo sauce. Ingatkan ada fries je, ayam pun selambak dalam tu. Kesimpulan dia, menu kat sini semua sedap. Korang cari western harga kampung tapi rasa premium, datang Ahmad Western Kampung ya.